Tuan-puan dah post hari-hari tuan-puan boleh bina komuniti setia. Okey, kalau orang dah suka dengan konten perkongsian tuan-puan, dia akan suka dengar lagi apa yang tuan-puan kongsikan. Bila mereka nampak tuan-puan aktif merata-rata, kat sini aktif, kat sana aktif, kat sini aktif, jadi orang akan percaya. Jadi bila orang dah percaya tuan-puan, wah, pengikut tuan-puan akan setia. Dekat Facebook pun jumpa Ibnu Basri. Dekat TikTok pun jumpa lagi. Wah, ini bukan kaleng-kaleng ni. Contohnya macam tu. Anda tidak bina followers, tetapi anda bina geng. Geng dia siapa tuan-puan? Tuan-puan yang berada di dalam live saya, tuan-puan yang berada dalam live saya ni adalah geng saya. Tuan-puan yang akan tengok video saya ini, tuan-puan akan jadi geng saya. Jangan lupa like, komen dan share untuk video seterusnya. Tanyang.